Adakah pejabat awam perlu simpan duit untuk persaraan? Inilah soalan yang ditanya oleh seseorang ini. Boleh advice tak bagi pejabat awam untuk mulakan simpanan untuk persaraan? Adakah pejabat awam masih perlu simpanan persaraan walaupun mempunyai pencen bulanan? Jawapan dia is obviously yes. Untuk kebanyakan pejabat awam, sebahagian besar daripada gaji ataupun income bulanan dia, saya sebut income sebab gaji ni adalah gaji pokok. So, korang punya income tu sebahagian besar adalah allowance. Once korang dah retire, dah bersara, korang punya pencen tu dikira berdasarkan gaji pokok dan ikut percentage lah. Ikut percentage berapa lama korang dah serve. So, kita ambil 50%. Kalau korang punya income adalah RM8,000 dan korang punya gaji pokok adalah RM6,000, contohnya 50% RM3,000. So, korang downgrade dia daripada berbelanja sebanyak RM8,000 sebulan menjadi RM3,000 sebulan. I tanya you sekarang, kalau hari ni retire, daripada RM8,000, tiba-tiba kena spend RM3,000 sebulan, boleh ke tak boleh? Assuming that korang punya rumah dah habis bayar lah. Sebab apa? Sebab korang punya hutang rumah kerajaan tu, LPPSA tu, dia punya tenure boleh extend sampai 90 tahun. Kalau korang punya mandatory retirement adalah 60 tahun. And korang ambil hutang rumah tu sampai umur 90 tahun, sebahagian besar daripada korang punya pencen tu digunakan untuk bayar hutang rumah saja. Cukup ke tak cukup? Jadi untuk yang ada pencen pun perlu simpan untuk persaraan. So nak simpan kat mana? Banyak tempat. Kalau yang dah tua-tua ni, jangan berani sangatlah untuk masuk skim-skim pelaburan yang risiko tinggi. We're not talking about scams. We're talking about skim yang legit, tetapi risiko dia tinggi. So kalau umur dah lanjut, boleh consider untuk letak duit tu dekat dalam tabung-tabung yang selamat sikit lah. Contohnya apa? Kalau korang nak labur dalam KWSP pun boleh, letak dalam ASB pun boleh, tabung haji pun boleh. Ikut kesesuaian ataupun keperluan diri sendiri. And then bila dah sampai waktu retirement, dah dapat gratuity, dah dapat liquidatekan korang punya pelaburan tu, janganlah habiskan pada tahun pertama korang bersara. Sebab ingat, kita rakyat Malaysia punya life expectancy secara purata adalah 77 tahun untuk lelaki. Sebenarnya daripada 60 sampai 77 tahun tu ada 17 tahun di mana korang boleh hidup. Of course lah, ajar di tangan Tuhan. Boleh meninggal awal. Tapi at the same time, boleh meninggal lewat juga. Mana tahu korang hidup sampai umur 90 tahun ke? Between 60 sampai 90 tahun ada 30 tahun korang nak hidup. Ada duit tak? Inilah persoalannya. Korang kena jawab. Kalau korang tak jawab soalan tu sekarang, dah bersara nanti, korang akan minta duit daripada kerajaan, daripada anak-anak, adik-beradik, kawan-kawan. Tak naklah macam tu. Cuba korang komen sikit lah. Korang yang kerja kerajaan ni, korang selalu simpan duit kat mana? Ataupun korang melabur duit korang kat mana? I nak tahu juga.